Beza kegunaan duit dan emas. Save dan share dulu video ni untuk rujukan di masa akan datang. Tuan-puan tak perlu tukarkan ke semua wang simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas. Jadi berapa banyak duit yang perlu tuan-puan simpan dan berapa banyak emas yang boleh tuan-puan simpan. Asas simpanan yang pertama, tuan-puan perlu pelbagaikan portfolio simpanan, bukan hanya fokus kepada satu tempat simpanan saja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua adalah tuan-puan kena tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan tuan-puan. Duit yang disimpan di dalam akaun bank sesuai untuk simpanan sebanyak 1 ke 2 bulan belanja saja. Ini kerana duit di bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Manakala simpanan di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan, duit belanja hangus dan duit yang tuan-puan tahu akan digunakan dalam tempoh 2 tahun saja. Selebihnya, tuan-puan boleh pilih untuk bekukan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tidak jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama tuan-puan simpan, semakin besar kehilangan kuasa belinya. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas ni sangat penting, bukan sahaja untuk tuan-puan memaksimumkan keuntungan, tetapi untuk mengelakkan tuan-puan rugi dalam simpanan. Bagi yang dah bersedia untuk kukuhkan kewangan dengan simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Kiat secara percuma, saya akan bimbing sebaiknya.